Ganjil! Fire now! Macam sedap je. Aku suka. Lepaskan aku! Kekasih. Kau nak sang kancil? Aku boleh tolong. Tapi dengan satu syarat. Kau jangan makan aku. Bawa dia ke sini. Kalau kau tipu... Kenapa buang makanan tu? Orang tengah lapar. Sabar. Lepas kita dapat kancil, semua binatang dalam hutan ni, kita yang punya. Begitulah ceritanya. Tiga gergasi. Takut. Habislah kita. Matilah kita. Apa nak takut? Periksa gigi aja. Bukan dia ke yang suruh kita rompak pagi tadi? Berhenti, wahai robot Durjana! Apa? Durjana? Nampaknya dia tak habis-habis nak pergunakan kita je! Lanyah dia! Woi! Kau kan pernah kalahkan gergasi? Itu satu. Ini tiga. 10 pun kau boleh kalahkan, kan? Kan, kecil, kan? 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 Jawablah, kecil. Kenapa kau diam? Cakaplah, kecil. Kan? Boleh? Kan? Cakaplah, kecil. Cakaplah. Boleh, kan? Mana gergasi-gergasi tu? Biar aku uruskan. Macam mana aku nak uruskan? Lamparlah. Mana kerbau? Mana gajah? Mana aku tahu? Kalau nak, pergi dari sini. Nyusahkan aku. Alah, abang ni. Abang! Kancil! Akhirnya, aku dapat juga engkau. Ingat kau cerdik melawan keluarga gergasi yang besar dan kuat ni. Hutan ni milik kita. Tak ada siapa yang boleh menghalang kita lagi. Semua binatang jadi makanan kita. Apa akal kau kali ini, Kancil? Tak sabar ni, Kancil. Kau ingat kau paling besar? Paling kuat? Apa? Ada raksasa yang lagi besar, lagi kuat, lagi ganas. Iya. Raksasa tu tinggal dalam gua. Badan dia 10 kali ganda besar dari kau bertiga. Kepala dia bertanduk 2. Giginya besar dan tajam. Hutan ni milik dia. Kalau betul kamu semua hebat, lawanlah. Mana raksasa tu? Lepaskan aku. Biar aku tunjukkan. Aku takkan lepaskan kau. Jom! Dah lama sangat ni. Kenapa Kancil tak balik-balik? Kancil dah kena makan dengan gergasi lah tu. Oh, tidak. Kancil!
Kancil? Kancil? Harimau! Kau hidup lagi! Harimau tak matilah kita. Harimau! Kenapa tu? Lompatlah tinggi, tinggi. Ni ke tempatnya? Raksasa tu ada di dalam. Suruh dia keluar. Kita semua dalam bahaya. Ada 3 kekasih di luar sana nak makan kita. Huh? Jadi macam mana? Macam tu lah. Aku ada satu rancangan. Diam je kot. Weh, susah. Tapi kita semua kena bekerjasama.